Kalau adik lagi muda lah, adik sudah bagi tahu dia warga Malaysia, dia kerja dengan Tokek Bangla. Ada ruang lubang besar dalam KDN. Sekarang kita minta kerajaan, mereka nak balik, bagi dia balik. Kita NGO boleh bersekongkol untuk kerajaan, boleh kerjasama dengan kerajaan. Siapa-siapa nak balik, bagi dia ruang balik. Immigration jangan jadi dalang untuk membuat duit, ya. Saya bagi tahu. Ketua pengarah immigration harus tahu. Kita mau, kita bukan kata dia jadi dalang. Kita tidak mau dia immigration jadi dalang. Nak hantar balik, ambil dia punya 500, kasih dia balik, cukup. Dia orang pun banyak nak balik. Okey? Ini semua peranan kita sebagai warga Malaysia. Cukai pendapatan kita bayar, cukai rumah kita bayar, bil elektrik kita bayar, semua benda kita bayar. Cukai-cukai itu tengok. Bil elektrik ya, kalau satu hari tunggakan dia kononnya RM100 tunggakan. Tak bayar 1% untuk satu hari tau, untuk orang kita. Satu hari 1%. Berapa bulan you tak bayar, dia kira satu hari 1%, satu hari 1%. Tanya mereka. Tapi TNB kaya sangat. Mengkayakan mereka, kita merana, kita mampus macam ini. Ha? Mereka susah. Apa kabar kawan? Bangunlah. Salamlah. Banyak action tengok kita punya kawan. Apa kerja? Kerja baju. Oh, kerja baju. Jual baju. Dia kerja, jual baju. Saya ingat you kerjakan baju. Baik, thank you. Ini kerja apa? Sama juga. Kerja baju. Apa permit kerja baju? Apa dia kasih permit? Itu service sector. Service sector. Service sector boleh kerja baju. Hebat. Bagus. Jalan langsung kalau. Malam itu. Malam. Ke hujung sana. Tengok dia macam mana besar. Dia buka kedai. Jus pula peran daripada Bangladesh. Kita tengok dia punya kedai ya. Cantik. Bila kita datang kerja, dia jual. Tengok sayur-sayur. ID3 Sendirian Berhad. Warga asing boleh buka Sendirian Berhad di negara ini sajalah. Limited company dia boleh buka. Bagus. Okey, tengok gas-gas ni ya. KPDN harus datang pantau. Kawan, Tokek mana? Halo. Bos kedai mana? Bayar, mari. Mari. Apa? Adik apa nama? Azai. Adik dari mana? Nama video sini. Adik nama apa? Azai. Dari mana? Malaysia. Okey, ini gas ha? Dia ada lesen. Video itu video. Dapat kita buka dengar. Ya, aku tak nak lah video-video ni. Yang gas jual itu macam mana gas? Gas jual itu ada KPDN punya lesen? Ada. You ada, semua ada lah. Oh, bagus kalau dia ada, bagus ya. Dia kata ada, tapi gas kita tengok. Video ada dan tak apa, you saman. You boleh saman. Tengok kedai ini ya. Dia jual gas. KPDN harus datang kedai ini ya. Tengok ID3 Sendirian Berhad. Dia jual gas tong-tong disimpan di luar. KPDN, pegawai daripada KL, wilayah punya KPDN kena turun kawasan ini. Kedai dia kita bagi tahu. Itu kerja dia. Ini ada gar. Ada gar. Oh, banyak kue. Banyak kue ada. Tak ada harga? Mana harga? Tak tulis harga? Ada harga. Dia kena ada harga. KPDN dia cakap dia kena ada harga kan? Kedai siapa? You punya? Bos siapa? Bos tak ada kan? Bos tak datang? Bos balik. Tak hari ni ke? Abang. Pandailah, kita mari semua tara. Semua kedai pun bos tara. Biasanya apa alasan yang beri kita tahu? Tengok dia tahu kalau ujung sana kita datang, dia punya Ricky dia banyak kuat. Dia akan bagi tahu, tonton lah dia kata. Dia tonton, dia cakap ada terja. Dia akan adakan satu orang Malaysia di duduk sini, dia cakap bos tak ada. Takkan satu Malaysia bos tak ada bila kita terja. Wayang kuat, lagi kuat daripada filem Tamil. Hollywood kah, Bollywood kah, Mollywood kah, semua pun kalah. Lebih dahsyat dia orang. Alasan dia kata bos tak ada. Siapa yang duduk? Orang Malaysia. Dia lah bos tu. Dia lah bos.
Dia orang lain dari kat tu. Masuk dalam, main telefon dalam. Bukan tepi jalan. Ya, ya. Jalan Nagasari telah jadi satu kawasan Banglasari. Banglasari, tengok Alo Cahaya. Semua kita dah bagi tahu lah. Banglasari. Banglasari. Dia adalah pesaing hebat kepada kedai-kedai runcit, restoran untuk rakyat Malaysia. Oh, PMS Pasar Raya. KPDN kita tengok orang tepi jalan dia jual durian, mangustin rambutan, KPDN turun. Satu Malaysia punya KPDN lah, saya bagi tahu. You turun dia cakap, ini durian berapa harga? Kenapa tidak ada harga? Saman dia rampas barang. Ini kedai Bangla dia jual macam-macam. Mana pergi KPDN? Kalau kita tunding, you kata kita action pula. Ini bukan action, kita nak tunjulkan. Kakak, apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi. Salam lah. Salam pun susah kah? Tangan beragam. Mana mari? Bangladesh. Apa permit? Kita terang rampas dulu lah. Kita tanya saja. Apa permit? Construction. Construction. Banyak cantik pakai. Ini orang boleh cakap lah. Dia letih. Ini banyak cantik pakai construction. Adik? Construction. Kita tengok macam mana keterlaluan mereka diberi oleh kerajaan kita, immigration kita, permit construction. Kerja mana construction? Sini mana ada construction? Kerja kah kerja? Kerja. Bagus. Baik. You orang kerja? Wanita mana yang tidak terikat dengan kehandsomean? Ya, ada handsome. Wanita sebenarnya. Ya, bagus. Wanita mana yang terikat? Surat kahwin? Bagus. Surat kahwin? Kahwin, marriage ready? Ya, sudah. Oh, sudah mana? Sini ke sana? Sana. Sini belum lagi. Cari janda lah. Okey, baik. Ada janda tua. Kata berpengalaman. Dia berpengalaman. Boleh untung enggak? Saya kerja. Kerja, semua pun kerja. Mana adanya pun dia kerja juga. Siapa pun tak ada toke, semua kerja. Oh, banyak ada. Itu toke. Marilah. Bukan kita. Kawan, ini boleh apa permit? Ada semua. Apa permit? Wholesaler. Oh, permit wholesaler pun ada. Tengok. Permit wholesaler pun ada. Semua permit ada. Semua dia ada. Baguslah. Okey, thank you. Malaysia boleh. Cakap Malaysia boleh. Malaysia boleh. Bagus. Tahniah. Syabash. நல்லா exercise உங்களுக்கு. Pendapat tu ada sedikit pelacuran tu. Ada. Kita tunjuk sekarang. Okey. Dari sini kita start Nanti kita dekat sini. Yalah. Okey. Mungkin ada Pembawa jangkitan. Saya katakan warga asing bawa jangkitan. Tengok kawasan ini Bukit Bintang. Dia kata sini pusat refleksologi. Body dan pusat refleksologi. Tapi saya percaya bersungguh-sungguh ini kerja polis dan kerja immigration. Macam manakah wanita-wanita asing datang sini Bukit Bintang yang dipercayai sungguh mengadakan pelacuran daripada Nigeria, daripada Rusia, daripada Thailand, Myanmar. Semua ada sini. Semua bangsa ada sini. International punya tempat. Mau cari amoy cantik punya daripada Afrika pun boleh. Daripada Afghanistan pun boleh. Daripada Rohingya pun boleh. Dari Myanmar semua boleh. Tapi dia kata ini tempat urut. Kenapa dah banyak sangat betul? Kalau tengok dari hujung dari sini tu. Sebab tengok kita tahu bahawa sekejap ya. Terlalu banyak. Kita war-warkan pengunjung, pelawat-pelawat daripada luar negara datang. Tapi kawasan di sini digondol oleh warga asing. Dan juga pelacuran bermaharajalela.
kita bukan buang fitnah. Tengok Amoy. How much massage leg? Leg how much? Tengok. Tara lari dah tengok. Kalau 1 jam 50 tu. oh 1 jam 50. Oh, tunjuk muka lah. Apa pasal lah? Ha? Hebat. Tengok Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh ya? Bagus, Malaysia boleh. Bosku lama. Dia bawa Najib pula di sini. Amoy. Bagus ha? Macam ni lah. Ayo. Kalau dia hanya urut kaki, urut tangan ke, kalau dia buat reflexology, kenapa dia mau lari? Amoy. Can speak Malay? English? Cannot. Masa dia boleh. Tengok hari ni ya. Tadi kita bila datang kerja sini, dia ramai. Dia apa tadi kata? Tonton dah. Tonton. Sebelah sana. Dia lari sebelah sana pula. Okey, kita pergi sana tengok dia. Apa tu? Jatuh. Ayo. Lari. Apa saya mau lari? Apalah. Elok kau jatuh ni. Suruh elok. Kita seberang saja dia suruh elok. Okey dah. Okey dah. Jatuh. Okey, Ayu. From where? From where? Vietnam? Memang. Myanmar. Ladies all from Myanmar. Haji pun nak jatuh. Semangat. Belakang semua. Okey, cantik. Okey, saya duduk sini ya. Saya bagi sikit statement. Kenyataan. Kesimpulan hari ini ya, kita adakan kerja di kawasan Bukit Bintang. Di sini kita percaya bahawa ada pelacuran bermaharaja gila, kedai runcit bermaharaja gila, kedai handset, restoran dan kegiatan-kegiatan jenazah semua berlaku di sini. Ada setengah orang ya, bila kita terjadi dia katakan kalau tidak ada pelacuran lebih banyak kes jenayah perogolan akan berlaku. Dalam logik kita boleh terima sedikit. Tapi undang-undang di negara luar, di Singapura ada pelacuran. Tapi setiap bulan dia kena pergi injection, dia kena buat pemeriksaan. Adakah wanita-wanita di Bukit Bintang ni dia menjalankan pemeriksaan? Adakah kawasan ini benar-benar pelacuran? Kerajaan kata tidak. Kalau tidak, macam mana mereka boleh menjalankan? Dia kata urut kaki. Tapi bila masuk dalam, dia akan mempelawakan kerja-kerja tambahan. Maka DPKL, Immigration, Majlis Keselamatan Dalam Negara, dia harus pantau ni semua. Jangkitan AIDS, jangkitan HIV, semua COVID, semua puncanya kerana kelalaian yang saya percaya yang tidak dipantau oleh kerajaan negara Malaysia. So kami bukan menentang kerajaan atau menentang mana-mana pihak. Sepatutnya ahli parlimen, ahli Dewan Perundangan Negeri, DO, PBT, Majlis Daerah, YBT harus bertanggungjawab. Aku janji. Mereka mempunyai gaji yang cukup lumayan. Tepuk dada, tanyalah selera, adakah anda menerima gaji? Di mana saya telah katakan, di mana-mana masjid dia, sembayanglah sebelum anda disembayangkan. Pernahkah bila anda bersembayang, tak kira apa agama lah, bila sembayang, anda menjawab kerajaan, adakah kau memain peranan penting? Ini kita terang-terang tengok. Kalau dia ada permit yang sah, kalau dia tidak menjalankan pelacuran, kenapa dia lari? Terang-terang. Maka kesimpulan hari ini kita buat, supaya perkara ini dibawa ke Majlis Keselamatan Dalam Negeri dan juga Menteri KDN Saifri Nusation, Menteri Kesihatan Dr. Zul dan Menteri Wilayah dan juga seluruh anggota
Ketua Pembangkang Datuk Hamzah, saya mau anda bersuara lah hal-hal ni. Jangan tunggu sampai PRU 16 baru nak bicara hal ni. Sungguh lambat. Kamu harus bersuara sekarang. Daripada perikatan ke, daripada kerajaan madani ke, kita rakyat Malaysia, kita bersatu untuk menangkis, mencantas lambakan warga asing di negara kita tanpa izin. Sekian. Ada apa soalan? Internatlah நிறைய பேர் சொல்றாங்க இன்றைக்கு வந்து விபச்சார தொழில் புக்கெட் tak lebih kurang lebih daripada 10-11 kedai kita dah pergi. Tokey tak ada. Orang Malaysia yang duduk sana. Sampai apa yang tak boleh jalan dia pakai tongkat, dia duduk nama dia asing. Tokey tak ada. Saya jaga. Jaga apa ni? Jaga kandang lembu ke? Bukan main-main, bukan calang-calang. Kita celaru terhadap kepimpinan tauladan Immigration, KPDN, KDN dan juga DBKL. Kecelaruan ini berlaku kerana kita nampak terang-terang. Saya sekali lagi katakan, kita bukan menentang warga asing datang sini sebagai pelawat atau datang sini bekerja. Macam Singapura, you datang kerja lepas 5 tahun balik. Sampai tadi kita tengok satu bangla. Sampai 10 tahun dia boleh duduk sini. Bila tanyakan apa permit, dia tengok dia cakap permit borong. Apa permit borong? Mana dia wholesaler. Lagi adakah warga asing boleh dengan gunakan permit dia buka kedai jahitan, kedai handphone, semua dia bermaharaja gila. Kalau immigration tak cukup orang, kita pelawakan, bawa rela. Bukan satu hari tak cukup pergi pantau, masuk satu tempat, maka kita boleh benteras. Hari ini kalau kita tak benteras, lebih lama, lebih rakus mereka. Sekian. Betul, macam dia ada kali ke dalam kedai. Ada idea tak? Kalau saya jadi menteri, perkara sebegini bagi 3 bulan saya dapat selesaikan lah. Kalau benar-benar dia kata, KDN dia katakan dia mempunyai perbatasan negara, tempat-tempat exit dan masuk. Kalau benar-benar jaga, tidak ada warga asing datang sini menggunakan, tidak mempunyai apa-apa pasport. Kalau datang pun sekarang kita war-warkan, kita macam dalam hal ni saya ucapkan tahniah kepada Saifuddin Nursation. Dia lah bagi masa lagi, siapa nak balik, bayar kompon balik. Bagus. Kita mau kerajaan bagi lebih masa kepada mereka, siapa tidak mempunyai dokumen sah, balik. Tapi immigration harus membuka lebih banyak kaunter. NGO banyak yang berfungsi. Kalau Port Klang bagi kepada kita, konon dia lah, bukan bagi saya lah, banyak NGO. Bagi kawasan itu, okey, satu hari 100 orang warga asing. Kita akan buat, kita tak mau 1 sen. Bayar kepada kerajaan, kita akan aturkan untuk dia balik. Senang saja. Tapi adakah ini berlaku di immigration? Kena tunggu daripada pagi pukul 5 dia kena pergi beratur. Lagipun kalau dekat Singapura, kalau ada buat macam penandakan apa kita nampak kita dia pukul evidence. Oh, sebab dia bukan main. Kita tak mau dia sebab lah. Dia pun manusia, kita tak mau sebab. Sebab negara kita berdaulat. Kita mempunyai pengampunan yang amat besar, di mana Duli Yang Maha Mulia, dia kalau kes besar dia bagi pengampunan. Maka negara kita baik. Kita tak mau sebab dia pun manusia. Tapi panggil dia masuk 3 bulan, charge, panggil dia pulang. Pasport dia kena batal, jangan masuk lagi di sini. Dia Kalau sudah terbalik tu Ya. sebelum ni kita tak jumpa warga asing yang menggaji orang tempatan pula. Sekarang tengok. Koloni daripada Sabah datang sini. Jadi kuli kepada dia. Inilah sudah terbalik. Sudah terbalik. Kalau hari ini kita tak jaga ni, lagi rumit yang akan merungsingkan, amat berbahaya. Kita mempunyai tentera yang begitu bagus. Kita mempunyai polis yang begitu bagus dipercayai. Tetapi kalau diturunkan tentera, senang saja dalam 1 minggu semua boleh selesai. Angkatan tentera kita, tentera udara, tentera darat, tentera laut mempunyai tanggungjawab. Tetapi saya percaya tidak diberi peluang untuk tentera mengambil tempat dalam hal ketenteraman. Maka Majlis Keselamatan dalam negara harus beriktibar, memaklumkan kepada umum mengenai apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Sekian.